Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. As-salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma 'allimna bima jahilna wa dhakkirna bima nasina. Rabbi yassir wa la tu'asir ya karim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana taufik dan hidayah daripadanya kita dapat lagi bersama-sama untuk hadir mengikuti majlis ataupun kuliah-kuliah yang diadakan di qaryah kita. Alhamdulillah, bersyukurnya di atas nikmat yang tak terhingga ni yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang selama ini kita ni hidup menumpang di bawah langitnya milik Allah, di atas buminya yang telah kita cari makan dengannya, tanpanya terputus-putusnya nikmatnya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan tentang satu tajuk, iaitu beratnya tanggungjawab yang dipanggil amanah. Sebagaimana kita tahu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu dalam surah Al-Anfal, katanya, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu berkhianat. La takhunullah, jadi jangan kamu berkhianat kepada Allah, war rasulu, dan juga rasul, wa takhunu, dan berkhianat kamu amanatikum, akan mana amanah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kamu, wa antum ta'lamun, dan sekiranya mana, sedangkan mana kamu mengetahuinya bahawasanya amat berat tanggungjawab yang telah diamanahkan. Kerana Allah Ta'ala menjadikan kita ini sebagai khalifah. Inni ja'iluka khalifah fil ardh, sesungguhnya kami menjadikan kamu ni penguasa. Penguasa yang menguasainya akan permukaan di atas muka bumi ini. Permukaan yang mana Allah Ta'ala mana suruh kita ini duduknya di atas muka bumi ini, uruskan akan atas muka bumi ini. Kalaulah sekiranya mana kita benar-benar tahu akan beratnya tanggungjawab yang kita dipertanggungjawabkan ini, nescaya mana kita ini akan tetap tidak mampu, akan mana tidak mampunya untuk memelihara dan menjaganya amanah yang telah diberikan kepada kita ni. Jadi kata mana maksud al-amanah, ini mana berasal daripada kata amin, yang mana bermaksudnya aman ataupun selamat. Dalam bentuk katanya al-amanah ini, katanya bahawa ia membawa maksud, kalau orang tak tahu apa dia tu amanah, kadang-kadang orang tu hanya tahu pegang jawatan saja, pegang kuasa saja,
tapi dia tidak tahu apakah maksud yang mana di sebaliknya, di belakangnya tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada dia. Amanah yang dikatakan dalam segi ahli bahasa iaitu mana sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga. Ada orang memegang amanah dalam bentuk kuasa, ada orang memegang amanah dalam bentuk mana dipertanggungjawabkan dia ni untuk memegang duit, harta, tanah sebagainya dan lain-lain pula. Hendaklah mana ia ini kata dalam takrif ini bila diberikan kepercayaan kepada dia untuk dijaga, dilaksana atau ditunaikan, mestilah ia menggalah tanggungjawab itu dengan penuh kejujuran, tanggungjawab tanpa pengkhianatan. Dari segi agama pula, daripada mana ta'rifan amanah ini, iaitu katanya bahawa amanah ialah segala bentuk tanggungjawab yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk ditunaikan. Sama ada macam mana ni? Berkaitan dengan hak Allah, ataupun hak ianya sebagaimana sesamanya manusia ni, seperti menjaganya harta, menjaganya rahsia, ataupun melaksanakan tugas yang telah diamanah, telah diberikan kepada dia. Ada beberapa katanya dalam sebuah hadis Nabi SAW yang mana mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini hadis yang mungkin kita biasa dengar, tapi kalau kita hanya dengar saja, tidak pernah kita perhatikan pula, maka ianya seperti mana orang yang masuk air. Ataupun mana masuknya ilmu pengetahuan ia itu di sebelah kanan, keluar pula di sebelah kiri. Katanya mana hadis ini yang biasa kita dengar. Kullukum ra'in, setiap daripada kamu ini adalah pengembala. Mana kata ulama ni, pengembala ni orang yang menjaga, memelihara, orang yang diberi amanah kepada sesuatu perkara. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap pula daripada kamu ini akan ditanyanya apa yang telah dipertanggungjawab kepada dia. Fal imamu ra'in, adapun seorang ketua ataupun imam. Imam kata kalau kita nak jelaskan mana, kalau dia di masjid maka dia ni imam kepada masjid. Kalau dia di dalam kampung maka dipanggil imam. Imam ni adalah maksudnya ketua. Ataupun mana dia ini satu orang suami, maka ia jadi imam kepada keluarga. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya apa yang telah bertanggungjawab dijaganya oleh dia, digembalakan oleh dia ni, kalau dia seorang imam. War rajulu ra'in fi ahli, ada pun mana seorang laki-laki ini dia ni ada mana kata merupakan pengembala, ini mana penguasa, orang yang menjaga pada keluarga dia. Wa huwa mas'ul an ra'iyatihi, ada pun mana dia akan juga ditanyanya apa yang telah dipertanggungjawabkan terhadap dia. Kalau dia suami, maka dia kena jaga orang di bawah dia, isteri dia, anak dia. Kalau dia seorang ayah, kena jagalah mana. Ada pun mana dia ni, dalam keluarga, dia lah ketua keluarga, maka dia lah yang akan dipertanggungjawab di atas orang yang di bawah jagaan dia, ini dalam keluarga dia. Wal mar'atun ra'iyatun fi baitihi wa zawjiha, dan seorang wanita juga dia merupakan juga pengembala pada rumah dia, diberi amanah untuk jaga mana harta suami dia, rumah dia, suaminya. Zawjiha, bukan setakat mana dalam rumah dia juga, tapi jaga suami dia, mana jaga makan minum keperluan bagi suami dia, kena jaga amanah. Ni amanah. Beberapa hari lepas duk sibuk dah,
viral tentang mana ada orang mengatakan bahawa tanggungjawab memasuk ni siapa. Dia pun peduli dah orang yang kata gitu dah. Memelinya. Dia peduli bahawa tanggungjawab ni memasuk dekat rumah ni. Dia kata tidak ada hadis yang mengatakan bahawa Nabi SAW ini sibuk dekat rumah, tugas dia memasak untuk isteri-isteri dia. Dalam masa yang sama juga tidak ada pasal ataupun kewajipan kalau kita nak tahu terhadap mana isteri itu untuk dia ni memasak terhadap suami dia. Tidak ada wajib, tidak ada hadis yang mengatakan kita jumpa hadis ni wajib pada isteri untuk dia menjaga ke mana suami dia ni supaya suami dia ni dapat makan di rumah. Dan tidak ada hadis yang wajib mengatakan mana suami ni diwajibkan untuk masak di rumah. Tapi ada beberapa hadis yang mengatakan mana tentang riwayat-riwayat yang sahih keadaan isteri Nabi SAW ni. Misal kata Aisyah, dia telah memasakkan makanan bagi Nabi SAW. Dan beberapa hadis lain daripada Ummu Salamah, apabila mana datang Nabi SAW ke rumah dia, dia telah menghidangkan daging yang dimasak untuk dimakan dengan roti. Dan juga ada beberapa hadis yang mana ketika mana isteri Nabi SAW Aisyah memasak di dapur, Nabi datang untuk membantu dia. Mana dalam bab kata mana menjadi apa kita nak kata letak isunya kepada tanggungjawab itu satu kewajipan, tidak ada. Cuma apabila mana daripada pihak suami ataupun mana daripada pihak isteri itu, apabila mana ia telah memasak menunaikan kewajipan dia untuk membantu suami, tak kala suami ini balik daripada rumah kelaparan, maka dia memasak. Adapun mana kalau suami dia kalau isteri dia ini kalaulah isteri dia ini dalam keadaan keberatan, maka dia tolong untuk memasak. Maka adalah tanggungjawab suami ini apa? Tanggungjawab ini nafkah dia ni ada 3 bagi suami ni. Pertama, menyediakan makan minum bagi anak isteri dia. Kalau ada suami saja, suami ia itu ada aksi isteri saja, maka beri tanggungjawab pada isteri saja. Adapun yang kedua, hendaklah ia menyediakan tempat tinggalnya untuk duduk bagi keluarga dia. Dan yang ketiga, hendaklah ia menyediakan pakaian bagi mana untuk menutup aurat keluarga dia. Ini ditanggungjawabnya pada suami. Dipertanggungjawab. Ini 3 perkara yang asal. Ada pun mana kalau mana suami tak dapat nak tunaikan memberi makan minum, maka jatuh pada dia ini dosa. Pasal apa? Tak tunai nafkah. Dan dia kata, adakah perlu saya nak tunai nafkah secara lebihan? Maka ikut pada mana dalam kitab fiqh ia duduk faham, ikut sekadar kemampuan akan suami ni. Kalau suami mampu, dalam kitab fiqh kata, kalau suami mampu nak menyediakan pembantu bagi isteri dia untuk melaksanakan mana tugas-tugas di rumah, maka diperharuskan. Diperharuskan. Kalau sekiranya mana suami tidak mampu, tak mengapa. Hanya mana dia dituntut mana menunaikan sekadar mana bagi dirinya ni, sekadar mana yang dimampukan oleh dia. Sekadar mana setakat itu sahaja. Bukan mana kata nak ambil yang tekan dah sehingga memerah keringat, memerahkan segala-galanya, tak makan sehingga mana dia ini terpaksa kerja 24 jam. Kenapa? Nak tutupi akan hawa nafsu bagi keluarga dia, bagi isteri dia, nak dapatkan sesuatu. Itu lebih daripada kemampuan dia, tidak wajib ke atas dia. Dan lagi kata mana, wal khadim ra'in fi mali sayyidi. Dan hamba itu ditanggungjawab. Zaman kita ni tak ada.
Tak ada hamba. Adapun ada pada ketika ini pekerja. Kalau kita adalah kedai ataupun kita ada syarikat, maka orang bekerja bawah kita ni, maka tanggungjawab orang yang bekerja di bawah tuan dia ataupun bos dia adalah menunaikan amanah, buat kerja itu dengan sebaik-baiknya. Buat kerja. Wa mas'ulun an ra'iyatin, dan ia ini ditanyakan nantinya di akhirat nanti. Apa yang telah diperbuatkan di dalam perusahaan dia ketika mana ia ini bekerja dengan tuan dia. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketahuilah, kata Nabi SAW, ketahuilah bahawasanya kamu semua ini merupakan pengembala. Setiap daripada seseorang daripada kita yang hidup atas dunia ini, dia ada amanah, dia ada tanggungjawabnya yang telah Allah Ta'ala buat. Sama sekali tanggungjawab ia mana? Iaitu bertaat kepada Tuhan dia. Ada tanggungjawabnya. Dah. Sebagaimana Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami jadikan daripada bangsanya jin manusia juga, iaitu mana? Untuk dia ni beribadat kepada Allah. Ini tanggungjawab kita. Ada semua ada liya'budullah ay lita'arrafu. Ai mana kata dengan makna ia ni diwajibkan atas dunia ni sebagai hamba dia mengenal Tuhan dia. Ini mana carinya pedoman di atas dunia ini untuk dia belajar mendekatinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanggungjawab. Tanggungjawab yang menjadikan kewajipan bagi tiap-tiap mana orang beriman, orang mukmin. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah mana tanggungjawab bagi setiap daripada umat manusia. Manusia ni yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat beriman, tak beriman pun kena ia ini menuntut akan carinya ilmu itu bagi mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ia kita ni hidupnya manusia atas dunia ini, maka itulah amanah tanggungjawab yang besar sekali. Itu mana amanah yang pertama tak sabit lagi mana dengan kehidupan diri kita. Kita hari ini 24 jam berjumpa dengan manusia. Ada jaga juga mana kita ni tanggungjawab nak digalahkan di antara kita ni dengan manusia. Bukan setakat diri kita ni amanah nak ditanggungjawabnya, nak dibuatnya antara kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mana katanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna amanah. Sesungguhnya mana katanya kami bentangkan amanah ni. Mana katanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa mana tiap-tiap manusia ni yang hidup di atas dunia ini, mana dikehendaki mana mereka ini hendaklah menunaikan mana tanggungjawab mereka ini menunaikan amanah yang utama, iaitu beribadat kepada Allah. Kerana inilah tujuan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak sabit daripada hubungan kita dengan manusia lagi. Nah, kalaulah kecundan amanah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mana kita ni tidak mahu taat kepada Dia, sebagaimana kita ni manusia ni pernah berjanji di hadapan Allah. Berjanjinya kita ni hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana belum masuk kita ni di alam dunia. Allah tanya apa? Alastu bi rabbikum, adakah Tuhan aku ni Tuhan kamu? Tanya Allah ketika mana kita ni masih lagi di alam ruh. Maka seluruh ruh yang mana ada pada ketika itu, seluruh ruh yang ada pada ketika itu, katanya qalu bala syahidna, adapun mana sungguhnya mana kamu ini adalah Tuhan kami. Maka kita ini dihadirkan, didatangkanlah Allah Ta'ala ini ke atas dunia. Maka Allah Ta'ala menguji kita, liyabluwakum ahsanu amala, nak lihat siapanya amalnya lebih baik di atas dunia.
Dengan mana kita menunaikan hak-hak Allah tu, mana daripada rukun-rukun Islam. Rukun Islam. Yang pertamanya menjaga syahadah kita, yang keduanya menjaga solat, yang ketiga jaga puasa, yang keempatnya jaga zakat. Kalau berkemampuannya mana kita pergi haji ataupun buat umrah. Ini mana tanggungjawab kita ni sebenarnya di atas dunia. Tanggungjawab itu jangan tanggungjawab dengan Allah. Ada pun kata pendapat iman-iman ulama'-ulama'nya tersohornya, dia kata benar satu ketika Imam Ghazali dia kata, apabila mana seorang menyatakan bahawa ia mengkhianati amanahnya, termasuknya di dalam dosa besar. Termasuk ia ni di dalam dosa besar. Apabila mana orang itu telah mengkhianati akan amanah diri dia dengan Tuhan, dengan Allah ataupun dengan manusia, maka ianya tandanya hati telah rosak. Kata beliau, Imam Ghazali kata, pengkhianatan adalah sebesar-besar keburukan dalam muamalah. Ini hubungnya. Muamalah ni hubungnya antara kita ni dengan manusia, dengan Allah, dengan pencipta kita. Dan ia boleh merosakkan ikatan kepercayaan antaranya manusia. Dipetik dalam kitab Ulumuddin. Dalam kitab Adab. Kesannya mana bila seorang itu dia tidak mana meliharakan amanah, akan hancurnya kepercayaan dalam masyarakat, hilangnya barakah dari rezeki. Hilang barakah dari rezeki. Dia kata dia rasa dapat banyak ni dengan mana dia tipu orang, dia ambil duit orang. Tapi keadaan dia tak sempurna pun kehidupan dia. Sering sakit, sering mana keadaannya, lumpuhnya, macam-macam masalah timbul. Sebab apa? Pasal oleh kerana harta yang mana ia ni diperoleh dalam keadaan tak berkat, maka dia akan datang penyakit macam-macam. Tu tak? Dan juga mana bila kita ni tidak jaga amanah, kata Imam Ghazali, itu adalah tanda kelemahan iman dan juga akhlak. Sebab apa? Berdiri teguhnya seorang itu dalam agama bila dia takutkan Allah. Berdiri teguhnya seorang itu akan mana agama dia bila dia takutkan Allah. Kalaulah ia sudah tidak takut kepada Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Bila satu orang ini sudah tidak malu dah, tidak malu pada Allah, tidak malu pada manusia, tak malunya, dia ni, maka dia akan berbuat apa saja. Dia akan buat apa sajanya. Tak kira lah halal ke haram ke, semua dia langgar. Pasal apa? Dia rela fitnah saudara dia, orang yang tak bersalah, kerana mana dia mahu ingin hidup senang di atas dunia. Dia hanya semata-mata nak hidup senang atas dunia ni. Rela fitnah, rela buat jahat, rela tuduh macam-macamnya, semata-mata nak hidup senangnya di atas dunia ni. Asal dia ni bahagia, dia hidup senang, tak apalah orang lain susah, tak apa, tersepit pun tak apa. Tu. Ini mana tanda? Kata Imam Ghazali, tanda iman sudah tak ada, tanda akhlak sudah tidak ada. Dan katanya Imam Ibn Katsir, ni kita biasa dengar lah, penulis kitab tafsir, tak banyak kitab tafsirnya, dia kata dalam menafsirkan surah Al-Ahzab yang kita bacakan tadi, dia kata bahawa amanah adalah tanggungjawab yang berat yang jika dikhianati akan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Katanya mana Imam Ibn Katsir kata, amanah itu mencakupi segala tanggungjawab dan siapa yang tidak menunaikannya dia termasuk dalam golongan zalim dan jahil menurut firman Allah Subhanahu wa taala. Lagi dia kata mana? Kalaulah seorang itu menyanyiakan sehingga mana ia sanggupnya melupakan akan mana kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka golongan ini termasuk dalam golongan yang zalim serta jahil. Jangan ada ingat, walaupun hari ini kita boleh lepas di dalam mahkamah pengadilan manusia
dengan undang-undangnya manusia yang tidak ikut akal syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh hidup utuh. Kita boleh mana dalam keadaannya kita ni terlepas daripada peraturan manusia ni. Tak tertangkap kita. Boleh ke mana, kemarinya, ke sana, ke sini, dalam keadaannya, dalam keadaan selesanya waktunya kita hidup di dunia ni. Katanya mana? Imam Ibn Katsir, seseorang yang mana gagal ia dalam melaksanakan amanah ia dengan manusia ini, dengan Allah, dia akan dihisap dengan beratnya di hari kiamat. Hisap dia ni tak tahulah, tak tergambar. Sehingga mana satu ketika dalam satu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah dalam satu ketika ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah berjalan. Waktu ketika itu dia bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, dan juga Sayyidina Umar. Waktu ketika hari itu tu, zaman itu baru-barunya Islam. Masa tu orang Islam tu hidup dalam keadaan daim. Apa saja harta yang ada pada mereka, mereka akan tidak simpan dulu gunakan untuk agama. Tak simpan orang dulu. Harta ni untuk dia akan mana kalau ada keperluan untuk agama, pembangunan agama untuk digunakan fisabilillah, dia akan keluarkan semua harta. Lalu mereka ni yang duduk dalam mana keadaan satu hari tu lapar, tak ada makan ni. Hari tu tak makan lagi. Sehingga mana Nabi mengajaknya dua orang sahabat tadi pergilah rumah Abu Ayyub Ansari. Abu Ayyub Ansari ni satu orang sahabat yang besar juga. Dia merupakan antara mufti. Mufti, mana orang yang boleh berfatwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana dia pun pergi ke rumah Ayyub. Ayyub ni satu orang yang adalah satu kebun kurma. Waktu ketika tu pokok-pokok kurma ni sedang berbuah, sedang nak masak dah. Jadi ketika tiga sahabat ni tadi termasuk dengan Rasulullah sekali pun pergilah dengan harapan takutnya singgah rumah Abu Ayyub Ansari ni, kita akan dapat dijamunya oleh dia. Maka Rasulullah pun singgah depannya rumah Abu Ayyub Ansari. Tanyalah, Rasulullah bagi salam. Rupa-rupanya dijawab oleh isteri dia. Katanya isteri dia ni Abu Ayyub tengah duduk dalam kebun dia. Tengah duduk tengok kebun-kebun dia ni. Duduk tengok apa pokok-pokok kamu yang nak masak ni. Maka tak apalah kalau gitu. Tiga-tiga sama dengan pergi cari pergi cari Abu Ayyub ni dekat mana? Dekat kebun kurma tadi. Nak cari dekat kebun kurma ni tadi. Jadi saya kata tak payahlah, nanti saya bagi tahu pada dia. Isteri Abu Ayyub ni kata tak payah cari dia, saya pergi saja. Lalu mana kata bila mana isteri Abu Ayyub Ansari ni telah khabarkan pada mana suami dia ni tadi ada. Maka dia kata dia sangat gembira bila mana tetamu yang datang rumah dia tu adalah Rasulullah, dan mana termasuknya mana di antara Rasulullah itu ada Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang besar juga. Begitu juga mana ada Umar, sahabat yang terkenal juga. Ini dia pun gembiranya. Oleh kerana sangat gembira tadi, dia pun telah ambil panggilan, dia pun telah ambilnya mana satu setandai kurma. Lalulah ia bawa balik. Lepas tu dia kata macam tak cukup ni aku nak hidang kepada Rasulullah ni. Lalu pun dia pun ambil dia sembelih seekor kambing. Lalulah dia kata suruhnya isteri dia dalam cerita tadi, dia suruh isteri dia masak untuk Rasulullah ni. Isteri dia pun gembiranya sebab apa tetamu ni datang ni Rasulullah. Tu dia masak, tak lama kemudian dia makan. Maka katanya Rasulullah, kenapa kamu ambil pokok daripada kandang kurma yang belum masak sepenuhnya? Katanya katanya mana Abu Ayyub ni, saya sengaja ya Rasulullah ambil kandang yang sebegini, takutnya Rasulullah nak makan yang belum matang lagi, belum masak lagi pun boleh, yang dah masak pun boleh. Ketika Nabi SAW menjamahkan daripada roti yang dikicah dengan daging kambing tersebut, Rasulullah menangis. Keluar air mata. Sahabat tengok kenapa Rasulullah kan kita makan ni. Kita makan ni Rasul. Katanya, wahai sahabatku Umar, wahai sahabatku Abu Bakar,
Jikalau mana kamu ketahuilah mana saat ketika mana nanti di akhirat nanti ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti akan dipertanyakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala akan makanan yang kita makan nanti. Ni makanan yang kita makan sekarang ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat makanan tu, pakaian, kenderaan, rumah kita semua akan ditanya. Keluar masuk harta kita ni daripada tubuh badan kita yang kita makan, yang kita keluarkan, semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita salah makan, salah buat makan, orang kata mana makanan haram ni daripada makanan saja. Bukan itu saja makanan haram ni. Bagaimana perolehan kita, cara kita dapatkan makanan itu ataupun mana sebelum jadi makanannya, dengan mana nak beli makan mesti ada guna wang dulu. Daripada wang mana kita dapatkan, semua itu akan ditanyanya di hadapan Allah Taala, dihisap berat. Dihisap berat. Jadilah kita mana kata bahawa Ibnu Katsir kata orang yang tidak menunaikan amanah dengan sebetulnya dia akan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat. Dicela macam mana? Allah Taala akan mengutuknya. Macam kita mencari. Tak. Antara kita mencari bila orang ni macam tu. Tak. Tiba-tiba kereta tak dikeluar daripada selekor, tak bagi sekena potong gitu je. Kita pun begitulah mana keadaan bila mana satu orang ini dia tidak menunaikan Allah Ta'ala, maka mereka akan mencarut pada dia. Dia kata mana nak mencarut atas diri dia ni. Maka bila mana doa malaikat ni apa tuan-tuan? Malaikat ni adalah makhluk Allah Ta'ala yang maksud, makhluk yang mana tidak adanya berbuat dosa, buat derhaka kepada Allah Ta'ala, maka kata-kata dia itu akan dimakbul, diterima oleh Allah Ta'ala. Jangan kita kata hari ni mungkin kita lepas di atas dunia, mungkin hari ni terlepas, tak kena lagi dihisap di atas dunia, tapi ingat di akhirat nanti kita seorang pun tidak akan terlepas, tidak akan berganjak kaki kita ni sebelum mana dihukumkan ditanyanya tentang apa-apa perkara yang kita telah buat di atas dunia. Dan katanya Syekh Sa'adi As-Sa'adi ini pengarang kitab Tafsir Al-Qari Ar-Rahman. Tafsir Ar-Rahman. Katanya mana pendapat ia ini mengenai amanah. Dia kata bahawa menunaikan amanah adalah mana asas keimanan dan juga akhlak. Kalau orang itu katanya mana ia ini menjaga kewajipan dia sebagai hamba Allah, duduk mana di atas dunia ni atas perkara kebaikan, ingat ia kepada Allah Ta'ala adalah hak-hak orang Islam, hak-haknya diri kepada Allah Ta'ala, maka ia adalah orang beriman. Maka dia adalah orang beriman dan orang itu berakhlak. Katanya setengah daripada beberapa orang dia kata orang mana orang bukan Islam ini, mereka sebenarnya mana tidak pandai baca Quran. Mereka tak pandai nak baca Quran dan mereka juga tidak melihat Al-Quran, mereka tidak membaca Al-Quran, mereka tidak memahami Al-Quran. Mereka nak tahu akan Islam, tetapi macam mana kalau mereka ini lihat akan mana perbuatan orang Islam, maka mereka lihatlah Quran itu dengan mana keadaan pergaulan, akhlak, perbuatan daripada orang Islam. Kenapa? Setiap apa yang dicerminkan oleh orang Islam itu, itulah dia katanya, itulah yang keluarnya daripada orang Islam. Maka bila mana mereka lihat dari sisi keadaan akhlak, perbuatan orang Islam yang tidak baik, maka mereka pun kata ni Islam teroris, Islam pecah amanah, Islam orang itu jahat dan macam-macam lagi. Pasal apa? Dia tengok. Tak, kadang-kadang kan dia tengok, kerana yang buat sikit, yang sikit tu yang dia tengoknya, dia tak tengok yang orang buat banyaknya. Sama juga macam satu orang ini lama dah dia berbakti buat baik pada orang, tiba-tiba Allah Ta'ala uji diri dia. Buat ujiannya Allah Ta'ala ni pada seseorang tu tadi. Tiba-tiba mana satu hari dia ni
gagal kawan nafsu, lalu mana ia ini duk kacau bini orang, contoh. Gagalnya ia ni. Macam mana sebelum ni dia tak buat pun kalau gitu gagal ia ni. Maka orang pandang hina, orang benci dekat dia. Lalu kebaikan-kebaikan dia yang lama yang telah dia buat tadi terhadap orang-orang lain dan orang lama telah menerima manfaat daripada dia, dilupakan begitu saja. Begitulah samanya keadaannya. Bila mana kita ni, orang kata mana orang Islam ni dia macam mana bendera. Bendera. Setiap orang ni mewakili dia, orang Islam ini mewakilinya agama dia. Apabila mana bendera ia itu dalam keadaan dia buat tadi, dia tidak jaganya, dia tidak jaga dengan baiknya, maka ia akan rosaknya seluruh daripada agama dia. Dia akan merosakkan agama dia. Kerana seorang ni yang buat jahat, tapi semua dalam satu rumah tu, dalam satu kampung tu, seorang tu yang buat jahatnya, semua kata, oh kampung kita ni, oh kampung orang jahat ni, jangan masuklah kampung tu. Padahal yang jahat dalam kampung tu berapa orang je, tapi kerana dia, orang kata mana bak kata berkata kerana nilai sedikit rosak usunya sebelangnya, tapi rosak. Bukan mana kata semuanya, bukan kata semuanya mana yang duduk dalam kampung tu orang jahat, tapi oleh kerana seorang dua orang saja yang mana buat perbuatan macam tu, habis semua lekatnya. Begitulah keadaannya. Sebab tu mana kita kena jaga amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT ni kepada kita ni, hendaklah kita pelihara ni. Tu. Okey, yang katanya mana pesannya apabila mana seorang itu tidak menjagakan amanahnya, hilang maruah dan kepercayaan dalam masyarakat. Sekali saja kita buat tak betul, maka susahlah orang nak terima akan kepercayaan terhadap diri kita. Mungkin adalah orang tu boleh terima lagi dah. Sekali dua kali kena tipu, tapi dah 10 kali ni kalau ditipu lagi, mana kata babi betul dah. Mana kata dia ni babi betul tak tahu dah. Mungkin orang tu jenis bendul. Jenis bendulnya. Kerana apa? Tak tahu bezanya antara baik dengan buruk. Sehingga mana orang boleh lompat naik atas kepada dia sesuka hati. Tu. Hilang maruahnya kepercayaan. Kepecahan juga dan jadinya fitnah. Dan mana dalam Quran mengatakan bahawa dalam surah An-Nisa, tak silap saya. Dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala memberitahu mana ketika mana seseorang itu dia telah menuduh seorang mana dalam keadaannya dengan bersumpahnya bahawa keadaan orang itu melakukan kejahatan, padahal tak dilakukan kejahatan. Sekiranya mana itu, maka hukumlah dia dengan 80 kali subatan. Tak, dia menuduh orang zina tapi orang itu tak berzina, maka Allah kata hukumlah dia ini 80 kali sebadat, dan jangan kamu terima penyaksian daripadanya sampai bila-bila, kerana ia adalah orang yang fasik. Sekali saja kita ni cakap bohong, maka susah laginya mana cakapan kita, perkataan kita ni akan diterima sebagaimana untuk jadi mana bahan buktinya terhadap siapa-siapa, terhadap kesnya apa-apa. Beratnya dalam Islam ni mana kalah ni. Kata Imam Nawawi katanya dalam syarah Sahih Muslim, katanya ia menasihatkan bahawa pengkhianatan terhadap amanah adalah ciri-ciri nifak ataupun sifat munafik seperti mana yang disabda oleh Nabi SAW. Orang yang menjagalah melihara akan amanah, maka dia termasuk dalam golongan munafik. Nabi kata orang munafik ni siapakah mereka ini, dan orang yang mana berdusta, berbohongnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak baik, tapi di belakang Nabi sibuk mengutuknya. Sibuknya dia mengutuk dan tidak suka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mana Nabi sebut apa? Lebih kurang mahunya golongan munafik ini dia akan berada di neraka yang paling bawah. Paling bawah sekali. Paling bawah, di bawah orang kafir. Bawah lagi daripada orang kafir tempat dia ni. Katanya mana
Imam Nawawi kata khianat dalam amanah itu tidak akan berlaku. Tidak hanya akan berlaku dalam harta tetapi juga dalam rahsia. Rahsia, perjanjian dan juga hak-hak awal. Hak-hak awal mana? Ni hak awal. Hak mana yang telah diamanahkan oleh orang ramai. Katanya satu orang syekh, nama dia Malik bin Dinar. Seorang ulama besar, satu orang waliullah. Dia tanya, apakah tuan ni suka kalaulah diberikan 1 dinar untuk tuan simpan, bukan mana milik dia sendiri. 1 dinar ni milik, dia beri kepada dia. Dinar ni untuk dia guna, dia pegang, dia boleh guna. Dengan mana diberikan 20 dinar, tetapi ia ni kepunyaan orang hanya di bawah amat saja. Maka aku ni suka dapat 1 dinar daripada 20 dinar. Kerana yang 1 dinar itu tentu juga kepunyaan di aku. Ada manusia aku punya kemakannya. Dan satu hari mana Nabi SAW ini menerima daripada harta zakat disimpan dekat rumah dia. Masa ketika tu Sayyidina Hasan Hussein ni kecil lagi. Kecil lagi. Sayyidina Hasan ambil 1 biji daripada harta zakat, buah kurma. Buah kurma ni zakat buahan. Masuk dalam mulut, lekat dah, lepas dekat dah. Nabi buang balik. Nabi kait balik daripada tengkok Sayyidina Hasan tu keluarkan. Keluarkan kata, ini kita tak layak makan kerana ini adalah harta bukan harta kita. Sehingga gitunya. Pernah satu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu satu ketika ni masa dia waktu dia jadi khalifah. Dia jadi mana dia ganti Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Apa berlakunya satu ketika ada satu orang ni khadam. Orang yang jaga hal ehwal diri dia. Jadi satu hari ni dia pun telah bawa satu makanan. Pada hari itu Sayyidina Abu Bakar ni Sayyidina Abu Bakar sangat lapar. Lapar sangat ni. Maka bawalah khadam dia ni tadi bagi makan. Dia pun makan dia. Katanya khadam dia biasa tuan ni makan akan tanya dulu makanan ni daripada mana. Oleh kerana kata dia kata hari ni aku lapar sangat, aku tak terfikir pula. Maka dia tanya khadam dia tadi, dari mana kamu ambil makanan ni? Dia kata ada satu orang dulu saya ni konon-kononnya mana menekor. Maka rasa dulu saya jahil, saya tak tahulah mana ni perkara ni haram, perbuatan menekor ni mana apa macam bomo-bomo macam tu lah. Jadi dia katakan saya separuh mati. Dia pun marah pada dia. Aku pernah dengar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semua itu
Rasulullah ni lepas wafat Rasulullah ni, maka layak dikatakan adanya jadi khalifah yang kelima setelah Sayyidina Ali. Adanya bahawa maka pegawai ni tadi dia akan jumpa dengan dia. Wahai Al-Aziz, dia kata kamu dahulunya pernah bersama hidupnya sebagaimana pernah berada dalam khalifah sebelumnya, dan kamu pernah menjawab jawatan yang telah diberi oleh Hajjah Al-Thaqafi yang terkenal dengan keadaan zalimnya yang banyak membunuhnya sahabat-sahabat Nabi. Dia kata kenapa baik tidak saya ambil jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas
Kenal kita menegak aurat. Akan ulama kata dengan kalau atasnya